Jangan main-main dengan hutang. Kalau tuan-tuan pinjam duit orang, kena ada bila janji nak bayar. Bukan boleh main, tak apa, nanti aku bayar. Tak boleh kata. Allah perintah dalam Quran untuk tulis hutang. Ada seorang tu tuan-tuan, dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, ada baru ni, ada kawan saya meninggal. Dia hutang saya jumlah sangat besar, Ustaz. Dia meninggal baru ni, Ustaz. Habis itu masalahnya apa? Masalahnya, Ustaz, waktu dia tengah sakit tu, anak-anak dia mai jumpa dia. Anak-anak dia tanya, ayah ada hutang siapa-siapa ke? Dia kata tak ada. Kami pi jumpa dengan anak-anak dia. Kata dekat anak dia, ni ayah kamu ada hutang dengan kami, jumlah sekian-sekian. Anak-anak dia kata, saya minta maaf pakcik, bukan saya tak mau bayar, tapi waktu ayah tengah sakit hari itu, saya tanya ayah saya. Ayah saya kata dia tak ada hutang dengan siapa-siapa. Tak boleh buat macam ni, kamu zalim dekat kami. Betul pakcik, kalau pakcik boleh bagi bukti, saya bayar. Mana ada bukti apa-apa, kami ni kawan-kawan. Kawan-kawan tak pakai jadi bukti, tuan-tuan. Saya kata, salah siapa? Salah tuan. Pasal apa salah saya? Pasal tuan tak tulis. Allah perintah untuk tulis. Sebab manusia mudah lupa. Dan mungkin waktu dia sakit tu, dia langsung tak ingat. Bukan saja dia tak mau bayar, sebab dia tengah sakit, mungkin dia tak boleh nak fikir. Dan budak tu, keluarga dia tu tak zalim sikit pun pada tuan. Kalau tuan klaim macam tu, saya hutang saya 10,000 bayar, saya ada seorang bayar pula hutang saya pula 10,000 bayar, ada apa bukti? Maka semua orang boleh klaim, kata Nabi SAW. Kata yang tu hak dia, yang ni hak dia. Sebab dalam bab hutang, kadang-kadang kita dengan kawan-kawan kita pergi kedai, nak pergi pagi-pagi nak beli roti canai apa semua, nak beli nasi dagang bawa balik ke rumah kita, seluk-seluk poket. Alamak, duit lupa nak bawa. Hang ada duit tak pinjam Ustaz? Nak ambil lah. Bunyi pun pinjam Ustaz. Berapa ringgit? 10 ringgit lah kadang-kadang. Kadang-kadang 5 ringgit je. Pinjam Ustaz 5 ringgit. Nah, aku bayar 5 ringgit. Tapi bila sebut pinjam, wajib bayar. Sampai hari ni tak bayar. Kita berkata apa? Lah 5 ringgit je kot, takkan yang tu kira aku mula lupa dah. Kita lupa, tapi mungkin dia tak lupa. Bagi kita tu mungkin 5 ringgit tu tak ada apa, tapi mungkin 5 ringgit tu bagi dia tu sangat besar. Tapi kalau memang tak mampu nak bayar, sebut kata tak mampu bayar. Telefon dia lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni sebenarnya aku bukan tak mau ni nak bayar ni. Ni patut sampai waktu bayar dah ni. Tapi tak ada duit. Sungguh-sungguh ni tak ada duit ni. Kalau ada duit aku bagi. Tapi sungguh tak ada duit. Minta tangguh sikit lagi boleh tak? Pi bincang dengan tuan tu yang kita pinjam duit dengan dia. Ini kita pula tuan-tuan sekalian pi tukar nombor telefon dia. Kalau telefon tak mau angkat. Telefon tak mau angkat. Tahu nombor telefon dia tukar apa? Dia tulis tu, jangan angkat. Setiap kali kau tu telefon keluar, jangan angkat, jangan angkat, jangan angkat. Oh, minta hutang lah, tak ada kerja lain, dia minta hutang. Dia hak dia nak minta hutang tu duit dia. Masalah kita yang tak mau bayar hutang. Ni orang yang tak tunai janji nama dia. Orang yang ada ciri-ciri orang munafik.